Video ini dihasilkan oleh Zura Maznum Sainan, seorang pensyarah kanan dari UiTM Cawangan Johor. Hai semua dan selamat datang. Pernah tak anda terfikir dari mana sebenarnya datangnya undang-undang yang kita ikut setiap hari? Hari ini, jom kita bongkar dan fahamkan sumber-sumber undang-undang bertulis yang menjadi tulang belakang sistem perundangan dekat Malaysia. Okey, ini dia pelan perjalanan kita. Mula-mula kita sentuh sikit pasal konsep asas, lepas tu kita akan tengok perlembagaan sebagai bos utama, diikuti dengan perundangan utama dan subsidiary, dan akhir sekali kita akan buat kesimpulan. Dah sedia? Jom! Baiklah, kita mulakan dengan soalan paling asas sekali. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena faham dulu apa sebenarnya maksud sumber undang-undang ni. Bunyi macam teknikal sikit kan? Tapi sebenarnya ia lebih mudah daripada yang anda sangka. Senang cerita, sumber undang-undang ni adalah dari mana datangnya semua peraturan tu. Bayangkan, ia macam buku resepi untuk negara kita. Kalau peguam atau hakim nak buat keputusan, mereka akan rujuk buku resepi inilah. Ia adalah punca, asal-usul dan tapak asas bagi keseluruhan sistem perundangan kita. Dekat Malaysia, kita ada dua jenis buku resepi utama. Satu, undang-undang bertulis. Yang ini memang rasmi, hitam putih, dibuat oleh badan perundangan macam parlimen. Lagi satu, kita ada undang-undang tidak bertulis. Tapi untuk perkongsian kita kali ini, kita akan fokus sepenuhnya pada yang bertulis ni. Okey, sekarang kita akan masuk ke bahagian paling penting dalam undang-undang bertulis. Boleh dikatakan, inilah ketua kepada segala undang-undang iaitu Perlembagaan Persekutuan. Yang ni, tolong ingat baik-baik. Perlembagaan Persekutuan ni bukan setakat satu lagi dokumen undang-undang. Ia adalah undang-undang yang paling agung, paling berkuasa, paling tinggi di seluruh Malaysia. Semua undang-undang lain, tak kira apa pun, mesti patuh kepadanya. Ini dia buktinya. Terus dari perkara 41. Apa maksud ayat ni? Maksudnya, kalau ada mana-mana undang-undang baru yang dibuat, tapi ia bercanggah dengan perlembagaan, maka undang-undang baru tu secara automatik jadi tak sah. Kenapa ini penting? Sebab inilah pelindung utama hak-hak kita sebagai rakyat. Ia macam bodyguard yang pastikan tak ada siapa boleh buat undang-undang sesuka hati. Okey, dari ketua tadi, kita turun satu tingkat ke bawah, iaitu perundangan utama. Yang ini mesti anda selalu dengar dalam berita. Inilah undang-undang yang digubal oleh wakil-wakil rakyat yang kita pilih masa pilihan raya. Dan di sinilah tempat semuanya berlaku. Di sebelah kiri tu, bangunan parlimen yang ikonik, simbol kuasa negara kita. Di sebelah kanan pula, suasana di dalam Dewan Rakyat. Kat sinilah ahli-ahli parlimen kita berdebat, berbahas untuk meluluskan undang-undang yang akan memberi kesan kepada hidup kita semua. Sistem kita di Malaysia ni menarik tau sebab kuasa untuk buat undang-undang utama ni dibahagikan kepada dua peringkat. Di peringkat persekutuan, parlimen akan buat undang-undang untuk seluruh negara. Manakala di setiap negeri pula, kita ada Dewan Undangan Negeri atau DUN yang akan buat undang-undang khusus untuk negeri itu sahaja. Cuba kita tengok jadual ni. Ia tunjukkan pembahagian kuasa tu dengan sangat jelas. Parlimen diuruskan isu-isu besar yang melibatkan satu Malaysia, macam pertahanan dan kewangan, dan pula fokusnya lebih kepada hal-hal tempatan, macam tanah dan kerajaan tempatan. Tapi ada juga bidang kuasa yang dikongsi bersama, macam kesihatan awam. Untuk kes macam ni, Parlimen dan DAN dua-dua boleh buat undang-undang. Mungkin anda pernah dengar nama-nama ni, Akta, Enactment, Ordinan. Pening kan? Sebenarnya, semua ni adalah perundangan utama. Cuma nama je lain-lain ikut siapa yang luluskan. Senang je nak ingat. Kalau Parlimen yang buat, kita panggil Akta. Kalau DUN yang buat, kita panggil Enactment. Kalau di Sarawak atau undang-undang dari zaman sebelum merdeka, ia dipanggil Ordinan. Mudah kan? Baik, kita dah bincang pasal undang-undang yang besar-besar. Sekarang, jom kita zoom in lagi ke undang-undang yang paling dekat dengan kita, yang kita jumpa setiap hari. Inilah dia perundangan subsidiari, atau nama lainnya, undang-undang kecil. Jadi, apa benda sebenarnya undang-undang kecil ni? Ianya adalah peraturan-peraturan yang lebih terperinci yang dibuat oleh pihak berkuasa macam menteri atau majlis perbandaran. Tapi, dan ini penting, mereka tak boleh suka-suka hati buat peraturan ni tau. Kuasa mereka mesti datang daripada bosnya, iaitu undang-undang induk yang diluluskan oleh Parlimen atau DUN.
Nak faham macam mana ia berfungsi? Jom tengok contoh ni. Mula-mula, Parlimen luluskan satu undang-undang induk, contohnya Akta 174. Akta ni macam payung besar. Ia bagi kuasa umum kepada menteri untuk buat peraturan tata tertib pelajar. Kemudian, menteri akan gunakan kuasa yang diberi itu untuk buat peraturan yang lebih spesifik, macam peraturan tata tertib pelajar untuk UiTM. Nampak tak alirannya? Kuasa tu mengalir dari atas ke bawah. So, kenapa kita perlukan sistem macam ni? Cuba bayangkan kalau setiap kali nak buat peraturan pasal denda parking atau waktu operasi pasar malam, ahli parlimen kena bersidang dan berdebat. Memang takkan habis kerja. Jadi, undang-undang kecil ni sangat praktikal. Ia jimatkan masa, ia benarkan pakar teknikal untuk sediakan butiran dan ia lebih fleksibel kalau nak diubah. Kerajaan pun boleh berfungsi dengan lebih cekap. Okey, kita pun dah sampai ke penghujung perkongsian kita. Jadi, mari kita simpulkan sekali lagi apa yang kita dah belajar tentang struktur kuasa undang-undang di Malaysia. Perkara paling penting untuk anda ingat adalah hierarki ini, macam piramid. Di puncak sekali, yang paling supreme, kita ada perlembagaan. Di bawahnya, kita ada perundangan utama, iaitu Akta dan Enactment. Dan di tapak piramid yang paling terperinci dan dekat dengan kita adalah perundangan subsidiari atau peraturan-peraturan harian. Jadi, sekarang anda dah fahamkan strukturnya? Cuba fikirkan sejenak. Daripada peraturan letak kereta sampailah ke syarat pembungkusan makanan, undang-undang kecil ni ada di sekeliling kita. Apa satu lagi contoh undang-undang kecil yang memberi kesan langsung kepada hidup anda setiap hari? Fikir-fikirkan. Terima kasih kerana bersama kami.